Apakah yang akan terjadi jika kita mati tidak mengucap dua kalimah syahadah? Orang yang mati, orang Islam ada dua. Pertama, dia mengucap dua kalimah syahadah ketika mati. Yang kedua, tidak mengucap. Dua-dua masuk syurga. Faham lagi? Jangan kita salah faham. Kita kata siapa yang mati tak sempat mengucap masuk neraka. Tu memandai-mandai tu. Dia nak kabur kelebihan mengucap dua kalimah syahadah. Nampak? Mangkana akhiru kalam mimpi dunia qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah atau kama qala. Barang siapa akhir sekali dalam dunia sebut la ilaha illallah, maka memang dia akan masuk syurga. Dan orang yang mati tak sebut la ilaha illallah, masuk syurga juga. Dengan apa? Dengan amalan yang lain. Mana? Dengan amal soleh, dengan zakat, dengan baca Quran dan sebagainya. Dan yang kamu masuk syurga itu dengan kelebihan amal kalimah syahadah. Dalam hadis yang lain Nabi khabar pula, ada orang masuk syurga sebab baca Quran, ada orang masuk syurga sebab berkorban, ada orang masuk syurga sebab solat, ada orang masuk syurga sebab sedekah, ada orang masuk syurga sebab selawat, ada orang masuk syurga sebab menolong orang yang kesusahan, ada orang masuk syurga sebab bela anak yatim. Dan kita sudah mindset kita sudah salah. Kita duduk dengar Nabi kata barang siapa mengucap ketika nak mati masuk syurga, hak tak mengucap masuk neraka. Salah. Kan itu. Hak masuk neraka boleh mati masuk neraka. Yang pertama orang kafir masuk neraka, parti apa sekalipun masuk neraka. Yang kedua, orang beriman yang kalau bila ditimbang amalnya, amal yang baik itu sedikit, amal dosa lebih banyak, dan dia tak dapat syafaat Nabi dan tak dapat pengampunan Allah, baru masuk neraka. Tapi sekejap, akhirnya dikeluarkan juga, kerana Allah buat neraka bukan untuk orang beriman, untuk orang kafir. Laknatullahu alaihi.